Ini kalau ada jerong lah, ada lah segagah kau deh nah. Mudah-mudahan dapat bantuan. Aduh jerong, Assalamualaikum. Oh jerong, Assalamualaikum. Oi, mau udah enggak? Assalamualaikum. Oh. Jerong. Ada lagi. Ada orang rumah. Kunya. Jerong. Gagah nang tu ah. Encak tapi itu aja lah. Biar nak den. Hah? Tapi nak den. Lang. Beli pada. Oh, le gagah dengan jerong. Baju dia. Bawa kau tumben nanti kun tuang. Hah? Bawa kau tumben nanti kau bantuang kita ni. Tidak baju dia lencak. Hai. Itu jerong. Tanya tak. Dia kalau pun nak ala gagah nak. Malah dapat bantuan dah. Hah? Ele dapat bantuan dah. Bantuan. Kalau ala gagah enggak. Tu. Hah? Bantuan itik sekarang seorang 10 kuih sia. Itik. Bantuan. Ada itik tiba tu dari kantor camat. Sekarang isi 10 kuih. Oh, itik. Yo. Itu. Ada tambahan kuali. Oh. Kini. Yo. Oh, batahnya bilo. Lain dah boleh sembarang sana. Sembarang beko kecil ke warga. Pai tempat pak jorang jepuk bantuan itik je kuali ya. Ayo rancak je tu mah jorang. Jadi sekali minta apa nak minta bantuan dukungan nak Ya. Kasih ayah tolong pasanan bekunyo acok nak tiba tak lambat bekun nak dapatnya mangka-mangka kaden. Kau naik tensi den kau den tak telok den dah. Ya, siapa ya? Yo, ini banyak apa? Tu mah udun sana nah. Ayo, rancak minta bantuan tu nak. Bekunyo serbu ke rumah aku pancai yang banyak aku nak telok den lah. Ayo, rancak. Memang kicau long. Oh, kalau mereka kakak lah cocok dengan jadi nah. Gagak baju mau mengkuang lagi lah. Cek nyo. Okeylah, dan tempat 10 tempat yang lain lah. Lah, itu sini nak. tu sini lah. Tak, ke sini aja. Hari lepan ni. Padai nak tadi jamu tak lalu dah kau tanam lalu. Bulan lain lah kau nanti. Lalu bantuan ni Pak Jorong ni kan makan. Bulan lain ha kau nanti ha. Assalamualaikum. Kak. Lain. Wait. Aduh pasal dah. Pasan sia. Pasan. Hendak orang tak utang. Hah? Hendak orang tak utang pasan. Indak orang menjual kutang baca kak kan betul dia kak. Kalau aku pandai lu masak lah den. Oi, indak dia tadi kan. Oh, apa? Indak dia minta tolong kakak. Tak tolong mengajar lah minta tolong. Tahun sen tak tolong. Jadi nak tadi dia tempat Pak Jorong. Oh tu kecilnya. Oh, tamu nyonya puji baju dia lu. Iyo gampang dengar. Jadi nak tu. Indak baju dia. Iyo baju dia gagah cek deh. Tu orang deh, ke orang lah. Itu. Jadi nak kecilnya ada pemilihan Pak Wali. Tu nyo bawa puji. Alah cocok wah. Tu nyonya suri ampe kak. Mengampek dia kau urusan Pak Wali dia. Iya minta tolong ni. Tak tolong mengah. Mau dia batang tapi batang ni gagal lah apa. Alah gagal dia calek-calek ni tu gini lah Pak Wali lah guys. Orang nak kami milih lah gah. Itu kecilen, tu mangkonya. Dia lah. Taluk aja. Jana dia kan tak tolong kakak dia. Tak tolong ke panjang kan ada yang patang minta tolong lah, ada yang kini tak tolong lah. Kilo dan dia minta tolong lah aku ingat tuan tak tolong taruh. Tanah lah kak, dan kalau duduk dan kalau duduk ke Kalau duduk di mana aja lah. Nak bisa kalau lah jadi Pak Wali dia nak. Tu bantuan banyak kakak. Kok mau diitik, mau di semako lain lah tanah salah kak. Dah cayu den dah. Patang bayi miming lah den. Dah kecil nak sawah dah lai kabarai tu contohnya tu Lun je lah dah sekarik. Dak lah duduk dah. Kini kaman calon lah cek lai Pak Wali. Kan duduk lah cek lai. Apa? Duduk beku lah. Kalau duduk dia cek sembako ojo sawah kak tu dia nagih aja sih nah.
khusus bisu dia duit jalur sudah tanah lah kak. Iya lek kau bangun tunjuk dan gak? Hah? Lek kau bangun tunjuk dan gak? Tunjuk? Yo lek kau bangun ya kak? Tanang salah kak, percaya lah kak. Dan cali elunya kok yo. Ada yang tempat yang lain lu kak. Katai lah uruh tuh. Oh yo. Pak jorong ada pasan lah. Absan ya? Kak nyonya Surya kasih tu hantar bang aku lah. Lek du bantuan ciknya. Indak. Lain indak minjam kak. Dia nak do nyalang-nyalang di dah piti-piti hona kari je dah. Gimana tahu Den? Yo lah iso bana ka beko lah den turuk ke sini beko indak lah bek malu den sen. Ayo bekok sebut situ kau deh. Adeh lah kok tung. Lah, kak, Assalamualaikum. Salam. Kolak kalai. Nak nyo alu selah den kolak. Dengar marta kena alu ni nyo. Selah den turuk lah pak boleh celo pak dorong lah. Assalamualaikum. Oh, udah enggak. Tara. Assalamualaikum. Dia nak ke ladang ya kan? Oi, nga. Tara. Nga. Oh, dan dari ai balen cak baju dia. Ke baju tahun ke petangnya lah ya? Hah? Baju tahun ke petangnya lah kah? Tak baju dia. Iyo, baju tahun ke petang lah waktu kaman calon Sarida. Oh, dan tadi kan dari tempat Pak Jorong dia. Jadi dia dapat informasi dari Pak Jorong di. Ya. Itu dia minta tolong Kang. Informasi ya, tolong-tolong aja. Informasinya halo. Pak Jorong kan ya, dia tepatnya dia nak tu keceknya tu lah. Oh, orang kado pemilihan wali negari keceknya. Jadi itu informasi ya. Itu informasi yang wali negari. Inyo puji bah, pore baju dia. Oh, cocok macam ya kan? Rancak cek. Baju rancak. Baju tua rancak. Tu keceknya nyonya Surya tempat warga minta dukungan yang. Tu kah. Dia konda alah titah dari Pak Jorong, dia malih lu maju sana yang. Maju lah. Tahun ke petang saya lampir gilo ketua nah. Dia nak duduk. Oh. Ini ke maju lah dia. Oh, jadi rancak itu ya? Rancak gilo tu dah. Hah? Rancak gilo tu. Enggak. Dia menjadi menjadi Pak Wali tu ha. Iyo, tahun ke petang laman calon nak duduk lampir gilo. Rancak kini pergi ke masjid lah. Bersemayang saya masjid. Berdoa saya masjid. Dia yang leka. Wei. Tu celai Pak Jorong nyuruh ke tempatnya dari nah. Warga aku dan tak tahu dia mengada. Oh mungkin keceknya mungkin tu mah. Punya rumah wapo untuk dukungan dia mungkin ya. Kau nak mengalah gah? Ikut Pak Jorong nak salah. Ikut nak salah punya. Kau dia tak tolong dengan dia. Pikir-pikir nak lalu kau kawan calon nah. Iyo minta tolong lah. Kau sona gilo bisu. Saya lah mau detu empat dan nah. Ya. Ketuanya. Mau detu ah. Mangap lah detu. Kalau kata pemuka tu dia lain dia latih taruh yang Assalamualaikum tanang lah pokoknya. Lah ada pemasukan. Sampai gilo sehari lai. Ya. Ketua. Ni mana? Saya ada ngecek ketua ngajorong mangap sudah ke rumah jorong. Dia tempat yang lain ni. Nyonya Surya tempat berjalan. Manga. Tak tahu yo pokok situ saya. Yang turun lah situ deh. Lah. Alah dan yang lain. Assalamualaikum. Salam. Ai sudah sampai orang. Nak kesasik lah dan cek lai kolah dah. Jalan turun lah. Kau lai kedapet lah dan. Assalamualaikum. Jeng. Janji dah. Jeng. Pak Ji, sihat Ji? Oi, apa Ji petang? Oh, para Ji tang. Nak jual. Hah? Nak jual. Wih, banyak ya? Dan nak pakai murah dia. Hah? Wih, Ji bila Ji murah? 3 rigen buat ah. Sansan 3 rigen buat ah. Iya. Iya. Oi, besok umrah Ji jajak dia cia. Deh. Hah? Jajak dia umrah saya suat. Paling tanggal 30 sampai mau boleh. Oh, 5 hari nan. Oi, dia nak ajak lo Pak Jorong leh. Dia ajak lo leh. Oh, baiklah. Iyo, jangan ajak lo leh. Dan weh Pak Jorong tu nyo beko nyo minta tu nah. Ha deh. Ya nah. Nom lo, ni lagi. Ji minta dia deh. Dari mana ni? Dia lama Ji. Yo ko ah, cuma apa sawah dah.
Ganggu adik ya. Hah? Ji. Ji dia minta tolong gaji ya. Oh Ji. Ji dia minta tolong gaji. Oh dia kawan calon jadi Pak Wali. Ya wei. Ayo. Dia Ji. Tolongan dia suai dia. Wei tino dia ja, wei tino seorang anaknya. Tenang lah Ji, besok dia nak pergi Ji tu nah. Ayo pokoknya apa dia uji tolongan dia. Iya dia nyempit rumput dia. Hah? Nyempit rumput dia deh. Jadi aman tu lah. Dah Ji, dah dan tempat siapa lah tempat unin sana dulu lah. Deh. Lah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagah apa je gua? Ndak nak kami belum mari le, wali negara le ya. Yo agak apa orang lah agak pakak orang nanti. Dia agak aku punya. Ni, ikut ni ni. Yop. Ni, dia kan cari ni ah. Ngan cari Den. Ya. Mengaman cari Den. Menga. Alhamdulillah dia dari rumah dia dari apa dia? Dari tempat pajorong dia ni guys. Itu mengam cari Den, mengan cari Den. Ndak dan tadi kan tempat pajorong ni. Jadi nyo keceknyo ni baju dia lain cak ni. Cak. Jadi ni, ini rangi siko ni ah. Ni, apa ni? Dia kan minta bantuan kan ni ah. Itu Den saya payah hidup dia minta bantu dia kadang ke. Jadi dia dari tempat pajorong jadi keceknya tu aku lah cocok tu jadi wali negari. Okey betulan ada orang cakap apa pemilihan wali negari. Jadi dia minta bantuan kau ni tu ah. Deh. Tenang lah ni bisa. Kalau apa sih? Dia pokok bantuan tenang lah ni. Itu saja. Yo ayah ni minta lah. Ni minta asyik. Dan duduk dia jadi Pak Wali sudah tenang lah ni. Warga aku makmur dia Den. Tu lah. Tu ketujuh di Den. Oh ni tadi tu ada pesan dari Pak Jorong lah. Apa pesannya? Ni nyusuri ke situ. Warga aku yang nyusuri kumpul situ. Masih. Iyo mungkin apa ya untuk uman duduk ni kena bisa jadi. Ndak keceknya dulu bantuan bisa jadi ni. Manduduan. Iyo tapi sih dia dapat bantuan tanah salah ni. Ngerati dia ngecek apa dia ini dia serang. Iyo itu. Nah itu dia kakak pun ni tu lah apa tempat Pak Wali ada bantuan mungkin lah. Deh. Lah. Deh. Pak Jorong ya. Lah, Assalamualaikum. Ngerati dia mengecek. Jahili dia ni Yun. Tapi kok masalah bantu ngayu agak kageh nanti. Duk ni. Nah, ni kapok. Ayo dah. Hey. Mana ya? Kadang hati Den tadi. Urang kemagi-gi bantuan. Ndak buat talinya. Taling. Cik udah tadi nampak pakai baju batik tu Pak Jorong bagi-bagi jawinya. Dia ni yu lai nyo keceng ke rumah Den tadi. Yu aruk mana Den ku ha. Aruk. Talinya taling mah. Taling nak do deh. Pak Jorong bagi jawinya. Nak lapai kilah. Baik lah. Demi ku dia ngasih cium dulu. Emak abang sawah. Tinggal sana cucu rupet lah. Kok bantu you agak get nanti ngajang. Taklah. Ke tinggal sana cucu dulu. Ni aja lah emak Pak Jorong ni. Kin. Rong. Nah kak. Nah. Saya Pak Jorong Kamu. Jorong. Malah Jorong agak. Jorong. Lah, lo tengah hari. Hari kah dia? Ini dari sampau kah? Lain bantu ya Den. Tidak tamam lo Jorong. Pagi hari makak senang. Pagi aja lah cari tua. Agak matuari kan lo. Dia katanya cik. Halo. Iya, ada calon wali negari. Dia dukung lah si pemuda dah. Dia nyepuk bantuan kan cepet lah. Bantuan tapi beko patang beko kecewa. Tapi kini nyusuri pe japuk kini. Kini hari pagi ilonya beko patang sudah sembahyang asa beko. Datang hari ngahal kalindo lah hari lengah. Anjing salah lengah tahannya bantuan orang deh. Itu bagus dukung lah ni untuk jadi Pak Wali. Kamu tak tahu aja Jorong jadi mengecek saja model itu. Aku dia lah jadi wali negari. Kiamet ni semua. Bapak aku mengalu berdua. Agak.
Dan nanti nuran. Dia nak bertino lah. Tengok dah. Jauh. Jauh yo. Di mana jauh kah? Makin bantu jauh. Iyo jauh. Kalau bantuan mau jual kau kencang kau mah. Aduh, siapa? Pada ni tiak dia bang. Assalamualaikum. Pada ni tiak. Ah, jorang kau lah. Ala-ala dengan gumpung kan sedul jorang ah. Anak. Bang, dorong kah? Kau mana tempat jorang ah? Ali terempat lah. Alah jago lah lek je orang. Ha? Pagi dah heboh satu. Tengah hari ngah pagi 5 aja lega. Kau mangah. Dia jauh nak bertino. Kau. Jauh tino. Iya mangah. Dan sudah jepuk tiak kemari bang kok timbul di dia ni tiak Mana rong. mangah? Dia mana tanya wak? Kau jadi alih kah? Pandai-pandai berjorong lah untuk duduk kan. Dia mana kah? Mana kah? Ya kan you lah orang. Tak. Dia juga salah pasan dan salah pasan yang kau ulang. Lah jago Lah. ne? Lah jago ne? Lai. Lah jago. Jago. Saya pun ya. Ah, cik dah kan deh. Yo kumpul warga untuk dukung den. Dah itu cik dah kinyo tadi deh. Atung. Nuan juga. Ada ni ti. Bi awak mau jorong je. Ketua cik den. Kumpul warga beko sore-sore petang-petang sudah semasa japuk bantuan itik. Ha, ya kan? Ha, nak cari yo. Tiak kan. Bantu itik je kuali. Oh, jadi pandai-pandai jorong lah jorong. Oh, untuk duduk dan jadi Pak Wali. Tu pendaftaran wali ni hari ni? Nak ada tak? Tak ada ni memang kecil baju dia rancak lah rancak baju Ya. rancak baju pada mungkuang cik den. Ah, itu. Tiba di kami bawa jauh berdua. Jadi dia lai tiak tu mai tiak kan keluar lai tiak lai. Itik jo kualing. Tiak kualing tak jauh deh. Oh itu tino kan. Ikut Sumar. Bisa calik lah orang lah kau jangan. Tak jadi Kau Pak pasal Wali tak? yang dah. Ha, tu. Jadi ketua saya lah tak tu. Tak cocok di Pak Wali dah. Kau dia nak lama di Pak Jorong nak duduk-duduk di Pak Wali. Ah, jadi rancak dia tu nak. Kabek tu. Berasin enggak ngah berasin. Bana sik wak lega. Kabek saja. Oh, tenang lah. Busuk kalau pos dia nak pos dia nak bagi bantuan. Ayo, bapak depan. Kabek lah. Tali dia.